Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah QTEC 15 Ultra. QTEC 15 Ultra ni saya boleh kata dia adalah the best power bank yang pernah sampai kat channel saya lah. Walaupun saya belum test lagi. Kenapa saya berani considerkan dia sebagai the best power bank? Sebelum ni saya pernah review QTEC 10 lah, dan QTEC 10 tu lepas saya review, saya terus guna. Saya jarang guna barang yang saya review kecuali barang tu memang betul-betul menepati apa yang saya nak lah. Sebab bagi saya, QTEC 10 tu antara bateri yang paling selamat lah untuk kita guna dari segi dia punya ciri keselamatan dia. Dan bateri tu juga antara bateri yang paling berkuasa lah. Sebab kita bukan saja boleh cas smartphone dengan power bank tu, tapi kita boleh juga nak cas kita punya laptop ataupun konsol macam ROG Ally yang berkuasa tinggi kan. Kita boleh cas dengan bateri tu dengan sangat pantas tanpa kita merosakkan bateri device kita. Sebab QTEC punya produk semua dia ada banyak layer protection untuk menjaga kesihatan bateri kita. Dan QTEC sendiri sebelum dia release dia punya satu-satu produk, dia orang dah buat bermacam-macam test dengan bermacam-macam device sampai dia orang punya produk tu betul-betul selamat untuk digunakan, baru dia orang release untuk jualan. Dan QTEC 15 Ultra yang ada kat tangan saya sekarang ni, kalau kita nak bandingkan dengan QTEC 10 yang saya review sebelum ni, untuk model kali ni dia orang gandakan lagi dia punya kapasiti bateri dan dia punya kelajuan pengecasan, dan dia orang ada tambah lagi beberapa feature barulah untuk model kali ni. Jadi dalam video kali ni kita akan tengok QTEC 15 Ultra ni dengan lebih detail lagi lah. So tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, pertama sekali dalam kotak kita akan dapat satu kabel pengecasan Type C ke Type C dengan kekuatan 6 ampere. Dan main produk kita QTEC 15 Ultra. Tapi untuk model QTEC 15 Ultra ni, dia ada bagi satu beg yang kita boleh muatkan QTEC 15 Ultra ni bersama dengan kabel dia sekali. Dan dalam beg dia ada partition antara bateri dan kabel untuk elakkan daripada body bateri yang cantik ni bercalar sebab bergeser dengan kabel. Okey, kita tengok bateri dia ni dekat bahagian luaran dulu. Bahagian kiri dan bahagian kanan dia warna silver dengan tekstur matte. Dekat bahagian belakang dia ada macam corak kecil-kecil dengan tekstur yang rasa kesat bila kita pegang. Lepas tu dekat bahagian belakang ni juga dia ada satu logo airline, dan kat dalam logo airline tu dia ada mention kat sini airline safe. Jadi bateri ni selamat untuk kita guna kat dalam flight. Okey, dekat bahagian bawah ni ada model dia lah 15 Ultra. Lepas tu kat bahagian atas dia pula ada dia punya semualah input output dia. Dia ada dua port USB Type C dan satu port USB Type A. Okey, beralih kat bahagian hadapan dia ada satu skrin bersama dengan setup button. Dari segi spesifikasi dalaman, QTEC ni datang dengan kapasiti 20,000 mAh kuasa bateri dengan maksimum output 210 watt. QTEC 15 Ultra ni terbina 9 layer protection yang mana kesemua ciri keselamatan dia ni mengutamakan kesihatan bateri device yang kita charge dan keselamatan kita sebagai pengguna. Sebab QTEC 15 Ultra ni dia ada smart feature yang mana power bank ni diprogramkan untuk monitor suhu dia pada setiap minit untuk memastikan paras suhu QTEC 15 Ultra ni dalam keadaan selamat sepanjang penggunaan. Okey, kita beralih pada input output QTEC 15 Ultra ni. Untuk model kali ni kita ada 3 port pengecasan, USB Type C 1, USB Type C 2 dan USB Type A. Setiap port pengecasan ni dia mempunyai kelajuan pengecasan yang berbeza lah. Jika kita cas secara single port, USB Type C mampu mengeluarkan 140 watt kelajuan pengecasan. USB Type C 2 mampu keluarkan 65 watt dan USB A mampu mengeluarkan 30 watt. Tapi kalau kita guna ketiga-tiga port pengecasan ni secara serentak, kelajuan pengecasan dia akan dibahagikan pada setiap port pada kadar yang berbeza lah berbanding kita cas secara single port. Untuk USB Type C 1 100 watt, untuk USB Type C 2 45 watt dan USB A 15 watt. QTEC ada juga buat beberapa test pada beberapa device yang berbeza lah seperti laptop, smartphone, handheld konsol dan gadget-gadget kecil lah seperti earbud dan lain-lain. Untuk setiap device seperti yang anda tengok sekarang ni, kesemuanya mempunyai kapasiti input watt yang berbeza lah mengikut kemampuan satu-satu device tu. Dari segi pengecasan ni, benda yang paling saya suka sekali adalah Beast Mode. Ni benda baru yang diorang masukkan dekat bateri QTEC. Jadi apa benda Beast Mode ni? Technically Beast Mode ni adalah self-charge lah. Tapi dia bukan self-charge yang biasa punya. Kita cucuk adapter pengecasan pada kedua-dua port USB Type C ni, dia akan aktifkan Beast Mode. Jadi kelajuan pengecasan dia akan pump sampai 165 watt. Dan tempoh pengecasan dalam Beast Mode ni daripada 0 sampai ke 100% mengambil masa 45 minit. Okey, kita beralih pada skrin dia. Okey, untuk skrin dia ni, dia ada satu button kat sini. Kalau kita tekan sekali, dia akan menyala lah skrin dia. Okey, dekat skrin dia apa yang ada dekat sini? First sekali, saya bagi dekat sikit supaya anda nampak dengan jelas. Okey, yang 100% tu kapasiti bateri lah, baki bateri yang ada dekat dalam QTEC 15 Ultra ni. Yang QTEC 15 Ultra, ini dia punya branding dia lah, model dia. Okey, so anda nampak tak kat sini C1. C1
C2 USB-A. Okey, C1 tu ni lah port USB. C1, C2 ni USB-A. Jadi setiap port yang kita akan guna, dia akan tunjuk jumlah voltage yang akan jalan. Berapa speed dia, berapa dia punya ampere, berapa voltage. Dia ada 3 kategori. Atas sekali watt. Okey, watt. Lepas tu kat bawah ni ampere, bawah sekali voltage. Benda ni akan jalan waktu kita tengah charge lah. Tengok port mana kita pakai kan. Kalau kita pakai port C1 lah yang akan jalan. Kita boleh tengok berapa kelajuan yang dia akan jalan. Okey, bila kita tekan sekali lagi. Okey, dekat sini kita boleh set up untuk port C1 sahaja. Port C1 ni port yang paling laju sekali. Yang ni C1 ni. Untuk port C1 kita boleh set up dia nak guna sebagai apa. Input output ni auto lah. Dia akan detect lah kalau kita cucuk ke device yang memerlukan charge, dia akan charge lah. Tapi kalau kita cucuk dekat adapter pengecasan, bateri ni yang akan dia charge. Okay, tapi kalau kita nak set dia pada input only, kita tekan lama-lama, dia akan turun ke input only. Okay, dia akan terus jadi input only. Tapi kalau kita nak ubah lagi, kita pergi balik kat bahagian tu, tekan sekali. Okay, kita tekan lama-lama lagi. Okay, dia akan pergi ke output only. Jadi fungsi dia akan bertukar kepada output sahaja. Berarti dia akan charge kepada device yang kita cucuk lah. Kalau kita tekan lagi, okay, kita tekan lama-lama, dia akan patah balik kepada input palang output. Input palang output tu dia auto lah kan. Dia akan detect device yang kita cucuk. Okay, kalau kita, untuk kita pergi ke next page, kita tekan sekali. Okay, next page tak ada apa dah. Dia cuma tanya sama ada kita nak screen dia nyala ataupun kita nak matikan screen dia. Untuk ubah option dia ni, kita kena hold lama-lama. Hold lama-lama, dia akan pergi ke yes. Kalau kita hold lama-lama lagi, dia akan pergi ke no. Kalau kita nak enter, kita tekan sekali je, tak payah hold. Dia akan padam. Jadi untuk dia punya screen, itu saja yang saya boleh tunjuk. Bagi saya, QTEC 15 Ultra ni antara powerbank yang menarik lah. Dan yang paling penting sekali untuk saya bila melibatkan benda-benda bateri ni, yang paling selamat lah. Keselamatan tu menjadi keutamaan lah. Sebab saya pernah ada satu pengalaman yang kurang bagus lah dengan bateri. Tapi bukan QTEC lah, bateri yang sebelum ni kan. Bateri jenis powerbank macam ni. Yang mana bateri tu depan mata saya. Jadi lepas daripada tu saya dah jadi risau lah untuk guna powerbank kan. Tambah-tambah lagi kalau yang support pengecasan pantas. Dan bila kita guna tu dia rasa panas, saya dah start rasa risau lah. Tapi QTEC 15 Ultra ni, benda tu memang tak jadi. Sebab dia ada banyak layer protection dan salah satu layer protection dia adalah overheat protection. Jadi bila kita charge satu-satu device dalam kelajuan yang pantas, bateri ni kita tak rasa panas. Dan benda tu membuatkan saya rasa takut lah kan bila guna sebab tak panas. Dan sebelum ni saya, seperti yang saya cakap dengan anda tadi, saya guna QTEC 10 dan dah lama saya guna. Bateri ni memang tak pernah buat hal, memang sangat okey. Dan sekarang ni dah ada QTEC 15 Ultra yang mana dia orang gandakan lagi dia punya kapasiti bateri dengan kelajuan dia. Jadi saya rasa mungkin QTEC 15 Ultra ni akan jadi saya punya bateri yang saya akan bawa ke mana-mana lah untuk saya charge saya punya device semualah, macam laptop, konsol, smartphone, semualah saya akan guna yang ni lah. Jadi kalau anda berminat dengan QTEC 15 Ultra ni, saya dah sediakan link pembelian dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye!